kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay, so hari ni macam yang korang tengok kat thumbnail dan macam korang tengok kat title jugalah, kita nak membicarakan pasal satu konten mengenai, orang kata konten ni konten paling menarik tau. Korang perasan tak kalau korang dengar bunyi guli waktu malam ataupun korang dengar bunyi something, mesti ada reason kan? So apa kata kita tengok satu konten ni, dia membicarakan pasal petanda bunyi guli waktu malam. Jom. Okay, kita tengok video ini lah ya. Kau pernah ada Ron bunyi-bunyi guli? Okey, benda bunyi guli ni benda kalau duduk dekat apartment orang akan cakap piping kan. Betul. Tapi kalau dekat rumah teras biasa, that is something wrong lah. Kau pernah ni ke? Kau pernah ada dengar cerita macam tu? Pernah, masa aku baru-baru buat Hero Series, at that time kawasan perumahan aku ni adalah yang baru dibangunkan, dan aku adalah antara orang yang menyewa dekat situ yang paling terawal sekali. Okay, so itu lot baru? Baru, and then aku adalah orang terawal sebab dekat lorong aku tu semuanya gelap. Kau bayangkan pada pukul 10 malam semuanya gelap. Pada pukul 10 malam bro, patutnya dalam keadaan yang tu, kalau rumah biasa mestilah dia bunyi. Yelah. Kan? Tapi senyap sebab tak ada orang kan. Okay. Sebelah kiri tak ada orang, sebelah kanan tak ada orang, lorong semua tak ada orang. Jadi korang je? Aku seorang je masa tu. Bini aku balik kampung. Oh, kau seorang? Aku seorang je. Dalam pada aku tengah buat skrip, aku tengah type ni. Okay. Biasanya kalau kita dengar macam mendengar isu Islam, jin, biasanya kalau dengar bunyi guli ni, orang kata apa namanya, jin tu macam masuk rumah kita lah, apalah. Kalau salah betulkan lah ya, I think dia something macam tu lah. Tapi biasanya ada juga orang cakap toyol masuk dalam rumah lah. Dah lah aku sebut perkataan tu pula Kang. Kang dia sampai datang ke rumah aku Kang, macam tu pula kan. Bunyi macam tu. Apa kau buat? Okay, pada masa tu aku terus fikir, alright, pasal bunyi guli ni mak aku ada cerita tu. Okay. Kalau berkaitan dengan bunyi guli, orang kata berkaitan dengan anak jin. Anak jin. Okay. Anak jin cuba untuk main dengan kita. Sebab at that time juga sebenarnya bini aku tak tahu tau. Bini aku baru bagi tahu aku lepas aku cerita kat dia pasal benda ni. Dia bagi tahu aku hari-hari dia dengar bunyi tu. Sebab bini aku time tu tengah pregnant. Oh. Yes. That time. Yes. Tak, maksud aku bila kau seorang, bini kau tak ada. Yeah. Kau ada dengar bunyi tek tu kan? Benda tu berkali-kali tau. Apa kau buat? Maksudnya apa reaction kau? Aku just macam buat kerja aku je. Sebab benda tu tak menunjukkan diri dia. Dia seram tu ada. Cuak lah. Cuak tu ada. Buka lah lagu. Okay guys, so itu sedikit pasal orang kata cerita mengenai petanda bunyi guli pada waktu malam. So guys, kalau korang tengok aku sekarang ni, minta maaf sebab aku baru penat balik daripada kerja. So benda buruk yang biasa aku alami adalah kulit aku sekarang ni, kalau korang tengok dia macam gelap sikit lah. Sebab you know what, tengah-tengah panas. Aku takut muka aku sama sebab muka aku adalah aset aku sendiri. So tu dah, tak ada apa-apa lah. Kena pakai sunscreen lah pula ya, ataupun pakai face mask ataupun face shield. Mungkin itu kita boleh membantu. Yang ni pun aku rasa mungkin aku boleh pakai baju lengan panjang, aku rasa lah kan. So aku pun dah lama dah, dan terima kasih kepada korang yang sudi support aku, subscribe aku punya channel. Kita sekarang ni dah sampai 400 subscribers. So kita akan pelbagaikan lagi konten-konten menarik. Kalau korang ada suggestion konten pun sila komen di bawah. Kalau korang suruh aku buat challenge ke reaction video pun dipersilakan jugalah. Tapi challenge tu bagi senang-senang sikit lah, jangan bagi challenge susah sikit. Kita ni dalam berkomunikasi dengan orang pun tak berapa sangat, so agak susah sikit lah. So itu sajalah konten kita hari ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, dan always stay safe. Bye.